Cakap tu lah, dia pun suka orang faham kan. Aisyah post jam 7, okay? Hai korang tengah buat apa? Aisyah baru lepas habis shoot. Aiman pun handsome cah. Aduh, Aiman handsome lain, Merky ni handsome lain. Ini tak ada lip matte apa ni, lipstick ni. Lawannya pakai bawal, thank you. On time tak malam ni? Ya Allah, setelah sekian lama Aisyah tak on time, malam ni akan jadi malam paling on time untuk korang semua. Okay korang? Apa botak geramnya? Kelakar gila saya jumpa dia waktu tu kan. Waktu tu saya dengan Aslan memang dah nak balik dah. Lepas tu kita orang berhenti pergi beli tudung tau. Kalau kita orang tak berhenti beli tudung tu, dah terlepas dah si Merkin ni. Sebab waktu kita orang dah betul-betul nak keluar pintu tu, dia masuk. Sumpah lah, dia memang kebetulan yang paling dahsyat. Hari tu jumpa waktu dekat Maytag, kebetulan juga kita orang tukar jalan keluar nak keluar pintu. Dia orang tak jealous. Dia jealous. Masalahnya waktu Aisyah jumpa si Merkin ni, dia tengah buat live, duk cerita pasal Abang Mel tu, dah melepas dah.